Boleh ambil lah tepi. Kau siram kau nak kira budak-budak orang Geram lah aku. Buat pandai-pandai. Hello, welcome back to my channel. Okay, kali ni minggu lepas dah pergi Genting celebrate birthday anak buah aku. Minggu ni aku yang book lah. Aku book untuk birthday aku Mantin je, tak jauh pun, dekat je. Tempat dia OA Resort. Aku banyak kali tengok dia lalu kat FYP aku. So aku macam tertonyok mana tempat ni kan. So aku macam tak apalah, kita book untuk birthday aku kali ni. So let's see, OE Resort best ke tidak? Ni bag aku yang bawa. Ni bag tangan. Ni bag jajan. Kita kan kuat mengonyel. Ni juga bag aku. Luggage juga? Aku pun tak tahu nak bawa apa weh. Telan? Aku bawa ni je tau. Let's go. Sudah renjam je tu. Hujan pula guys. Tapi tu kita dah jumpa dah tempatnya. Dekat situ je. Kat tepi tu dah nampak dah. Kalau zoom nampak lah. Tu nampak tu. Kita dah masuk dah. Sana kan? Mansion. Kalau kita dah nak sampai dah. Dah sampai dah. Bangun. Allah, hai tidur pula. Padahal dekat je. Benda tu memang dekat betul-betul, keluar exit lekas. Sebab dia orang sekolah tadi. Kalau ke kiri Mantin, ke kanan tu kanan sekejap, betul terus ke kiri. Macam tu. So sekarang kita nak pergi cari makan dulu. Sebab dia unexpectedly dekat. So kita nak makan dulu. Salah budak ni tidur. Macam nak kejut ni. Rania! Anya! Bang, kau memang suka kejut macam tu abang. Sebab tu lah dia suka mengamuk. Betul tak? Oh. Bihun celup. Bihun celup. Ni kuantam je tak? Oh, sedapnya bau Pattaya Ryan. Ini apa deko? Oh. Sos untuk agak tu. Mama minta tu je. Dia betul tak lawa dia mama ambil. Leh. Nugget. Dah sekuah dia luar. Bismillahirrahmanirrahim. Kau sos ni. Tapi mungkin dia punya bihun macam keras sikit. Tak cukup ni. Tak cukup hello. Sedap kot. Terima kasih. Siapa dia? Ni coklat daging. Kita lagi. Nak lambat servis ni. Kita bakar orang. Habis kalau dah tak ada orang pun lambat, tu nak jadi apa? Benar juga dia tanya. Okay, kita dah settle makan. Now, kita akan menuju ke OE Resort. Let's go. Nak sampai dah pun. Ni lebih kurang 5 minit je. Tak sampai dah ni. Tak keluar kamera. Al-Jannah. Kamera kita je nak kakak je lah. Belakang. So, dia je dah masuk dia. Bang, diam bang.
darat ke laut. Nikmat yang terbaik dari darat ke laut. Maksudnya apa? Kita dah pergi, aku lagi drop off kan orang dulu kat atas. Oh faham? Dah naik pagi dah. Aku seorang-seorang je parking ni. Janganlah kejam sangat. Ni. Tak kat depan, tak apa. Tapi dah ni kan. Dah booking. Dah booking. Boleh kan? Boleh. Okey bang. Okey. Nanti main air dah awak je. Supaya tak hujan. Tadi hujan. Saya dah pagi-pagi jadi hujan kak. Itulah. Ni pun on the way nak lemau ni, so cuti lah. Oh. Hanya cuti nanti kita orang tak ada bagi. Ada ramai lagi. Macam ada seorang kan? Ramai lagi. Ada team building kan ni? Ada? Oh patutlah. Banyak penuh. Wah, patut penuh. Ha. Ni Superman. Kita punya yang mana satu? Yang terlabu ke? Ni. The Paradise Double. Bilik Puluh kita terlabu. Paradise Double ni bukan G2 tu. Duit dem tiket-tiket. Mana ya? Hello. Abang tadi tu Dia 3-1. Oh dah lah itu. Ikut. Mana tak tahu ni. Alright. Ni 3-1 Dia 3-1. Jauh ni kak. Abang-abang tunggu je Risau tengok. Ni je kan sebenarnya. dah pakar dah dekat. Nak bawa berjalan game naik atas. Ada orang tengah ada main. Oh, itu. Nantilah. Tapi dia kata kalau kita macam nak pergi mana-mana, kita keluar je daripada bilik tu, boleh cari bagi lah. Boleh. Ah. Jadi ramai dia orang tengah rehat ni sekarang. Oh. Dia orang akan berlega-lega lah bagi. Tak ada akak kena panggil macam budak-budak yang ni. Oh ya Allah, jauhnya ya Allah. Jauhnya Ya Allah. Tak pernah rasa sejauh ni. Tak pernah jauh ni Jauh betul. Sampailah. Nanti orang-orang ni kadang-kadang jaga ni. Dah. Ya, dah sampai Turun. buat video. Alamak. Okey, Assalamualaikum. Wah. So ini superior to story. Macam biasa ada bagi ni Nescafe. Alamak, ada semut. Oh no. Wow. Dia punya wow. Opa dengan Tingah biar dekat bawah. Opa dengan tinggal bawah. Sini Opa. Dah ada 2 katil. Ya, kita kat atas, pergi bawa barang naik kat atas. Water lagi. Toilet dia dekat bawah ni. Ada air. Ada shampoo.
Ni apa? Perut gigi. Oh, makan perut gigi. Oh. 4 packs lah. Okay. Okay. Provided 4 orang untuk foot massage. Tengok atas, jom kita tengok atas. Tapi. Okey. Masuk ambil. Tak. Abang, tahu masuk. Barang tu hilang. Wah. Plug dia setiap satu ada. Ni katil. View. Okay. Yeay. Depan je kafe. Kafe depan ni je korang. Dah ada sana salon. Ni kafe. Weh, kita nak pergi balik kolam. Tapi hujan. Tengok langit tu. Sekejap, tengok peta dia dulu. Kita kat sini. Kita kat tu. Kita kat situ. Masuk buat kat sini. Hanya jangan akan turun. Masuk. Lebat lah bang. Masuk. Masuk. Tak lebat dah tu. Lebat. Lebat lah. Cara renyai. Ni macam renyai. Dia berhenti, dia ada hujan melek, dia berhenti macam ni. Ni kita punya cafeteria. Hujan. Nak pucing tak boleh. Tapi dia bagi feeling lah macam ni. Macam ni. Asal dah basuh baju aku. Asal. Tak ada team building. Aku ni dah demam. Tapi selalu macam kita dah demam. Kita demam sebab kena hujan. So kalau kita kena hujan lain sekali tak demam lah kan. Macam tu lah kan. Macam negatif, positif macam tu. North, south, north macam tu. Jangan dengar. Jangan percaya. Kalau korang tengok dari side ni, satu side je macam ni, dia dapat macam apa yang ada? Tak ada apa-apa. Macam apa je yang ada? Kosong. Nothing. Tapi sebenarnya dekat map tu ada macam-macam lagi. Tapi kita orang ni punya tempat dekat lah dengan dekat dengan apa tu namanya? Dengan office lah, apa nama dah? Office tu, entahlah. So ni lah rupa dia.
jaga sikit. Oh, okay. Belum lebih kenal. Pergi kolam kan? Kolam. Mana kolam gitu? Oh, kolam dia macam ni lalunya. Kita nak pergi kolam. Wah, wah. Okay guys, sekarang ni kita nak pergi ke kolam renang. Walaupun dia macam hujan juga, hujan lagi sikit-sikit, tapi kita orang gigih juga nak pergi. Sebab nanti rugi kan. Mesti nak pergi. Okey lah kalau tak pergi. Wow. Okay. Okay. Thank you. Yo. So kita dah sampai kolam dia. Ni rupa kolam dia. Oh ni tempat budak-budak. Itu macam budak tapi ada yang dalam sikit. Ha, sana yang paling dalam. Yo. Ya Allah. Cuba tunggu turn. Nak pergi bawah ke nak pergi budak-budak? Budak-budak je lah sini. Dengan sana boleh tak? Tu ada sana tu ke dalam juga. Tak sana, tak sana. Ha, lagi satu ada sini. Yang tu paling dalam ah. So ni rupa dia. Ini kolam biasa lah. Bang ikut tangga, ikut tangga. Ikut tangga. Dek, Ashura ambil sekali letak sekali. Towel ni. Wah, atas tu ada lagi weh. Nampak tu atas tu ada lagi. Memang dia kena ada bagi lah weh. Tak sejuk ke? Tak ada kasut kat sana. Oh. Oh, sejuk tak ni? Kita full view. Lam. Sejuk. Okey tak dik? Okey. Nah, masuk sekali mama. Ashu belum sedia. Tak sebab itu dia tiba. Kat sini kita tengok kat situ. Tapi bising lah. Mama macam mama hanya semua dah nak. Kenapa? Jom. Aku? Gerak. Ya. Tapi lama-lama dah kat dalam tak sejuk sangat. Itu apa bila? Entah. Lah. Tak tahulah kolam sampai 10 malam. Kolam sampai 10 malam tau korang. So tak ada rushing pun sebenarnya. Lain tu ada apa lagi? Tak tahu. Nak buat thumbnail. Tahu kalau ayo apa siapa tu? Pakai ni. Sebab kalau kecil akan datang. Betul kalau awak dah mas tak ada pelapung, benda tu jadi. Okey lepas tu Cantik. Problem dia ni lah. Bergerak-gerak. Ni benda ni dah tercabut-cabut. So sebab tempat ni tempat orang nak bersidai. So maybe boleh improve more dekat dia punya maintenance ni. Mana? Okay, kali ni kita try turun bawah pula. Tada! Kat bawah. Tapi Jack.
Kok mana? Mana kok? Lah. Lubang. Faham. Lubang pun tak nak guys. Yang tadi transparent. Aku buat ni. Memang aku blok. Oh. Okey dah basuh. Kenapa pakai betul? Satu tadi nak sangkut. Okey dah basuh. Jom, saya tu dah jatuh. Hello. Jom, nak gerak. Kenapa Mak? Naik lagi. Kenapa Mak nak buat apa ni? Tadi lah, kita nak maghrib dah. Kalau kita nak duduk sini tak takut ke? Maghrib. Tak. Okay. Kita dah settle lah kat sini. Dah dapat dah kolam dia. Cukup tu. Kot mungkin esok kita sambung lagi. Marilah kita pulang. Sebab tadi dah ada dah bagi lalu. Cuma kita orang tak balik lagi. Ni toilet. Toilet. Wah. Tempat cuci rambut. Dapat macam sama kan tadi. Memang sama pun sebab aku tak expect pula nak keluar balik malam ni. So tengah nak mencari bagi untuk bawa kita ke kereta. Tapi tu macam terang-terang tu sebelah sana tu ada apa? Suasana malam. Okey. Okey. Oh, Sebab tu aku bersandar kat situ. parking nak. Apa Okey. Tati. Ote. Okey, okey. Tu atas ada lagi. Kolam ada kat situ. Kolam kat sini. Okey korang. So kita turun balik. Mana? Kolam? Tu sana. Itu. Jom kita turun balik ke bawah tu. Naik pagi. Untuk kita pergi dinner. Tada. Oh. Tak ada. Sayang, tak ada hitam. Ya, jangan main mata. Ya Allah. Oh, macam masuk kat genting ya. Apa barang nak balik tidur awal apa? Dek, bawa kat nak buat dah kat luar juga. Check out tu. Ada mana ni? Boleh Oh, kedai sama ke ni? Oh, sama je. Daun je tadi. So kita makan malam dengan Kak Pea, Kakak Gogos. Tak sihat pula time-time ni.
Sedih. Sugar. Aku hari ni diet ke lauk biru. Sekian. Kau pindah kan? Tak tahu lah kalau dah ada makanan kau ni. Itulah yang babu. Angkat air. Itulah murah. Wow. Oh. Dah sampai. Comel dia. Wow. This is really a shell out. Oh. Saya lagi seksi. Bottom. Jangan je lawak. Masa dah fikir-fikir. Oh, ada ni. Udang tak? Ada ni. Orang macam aku baloi siut. Bawa berapa? RM80 baru. Sampai sana. Dia punya bottom milk. Panas-panas ni. Kek buah. Okey buah. Ya. Yo, favorite Sati. Memang favorite dia. I dah tahu dah. Ayah pada hai kau main. Okay, happy birthday kat situ. Kau berapa dah 40 ni? Hai. Kenapa? Oh, dua. Tim satu. Minta ni benda tak patut. Bangun dik, dik. Yang gede Ashu, gede Ashu. Oh, dia Ashu sayang. Happy birthday to you. Happy birthday to Ashu. Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Selamatkan Ashu. Allah selamatkan kamu. Semoga apa yang dihajati tercapai. Macam tu, tiupnya. Tak boleh potong ke? Boleh. Jadi berpadat. Jadi Balik sudah. Tengok ni. Suasana OE malam-malam. Ada ni. Nikmat. Boleh lah basikal dia. Oh, boleh lah basikal dia. Okey. Boleh. Boleh pakai. Kita pergi sana. Kolam. Basah lah semua. Dah naik basikal tadi. Oh, inilah dia. Terus jadi macam feeling-feeling.
Okay, let's go. Nasib sebenarnya dapat yang atas ni. Not bad. Penat. Aduh. Let's go. Kalau aku larat, aku live lah malam ni. Tapi kalau aku tak larat, faham-faham je lah. Naik situ dah penat. Tak tahulah kita ada sesi unboxing. Untuk kita berdua je lah. Kenapa banyak? Okay, yang pertama. Dia macam ni apa dia? Bukan minyak. Tudung. Baju kelawar ke? Baju kelawar je. Baju kelawar ke ni? Yo! Sebab selalu aku rembat. Dapat kain baju kelawar. Jadi aku merembat baju kelawar kat rumah. Lawa Sebab ni. tu lepas dia bagi. Sebab asyik merembat je ni. Tanyalah siapa yang bagi. Mak lah yang bagi kan? Ni dia. Kau yang bagi Aku. Tak ada benda lain yang dipakai kau tahu tak kat rumah. Memang baju kelawar siang malam. Baju kelawar je selesa yang tak payah fikir. Saya tak ada nak beli benda lain. So apa? Pasal punya rap beli je kain petai minyak ni. Koyak Baju kelawar lagi. Yo. Baju kelawar je. Dah tak ada lah pakai kot koyak. Dah tak ada lah pakai kot koyak dah. Yo. Foto mak bunyi. Yo. Ni apa lock ke apa? Yo. Boleh pakai malam ni. Paket juga apa nak nak tanya. Tak tahu. Taklah pun perfume. Kalau dia letak sekali pun dah berapa zaman. Tahun dulu rasanya. Tapi baju Telekong kelawar kan? tu mahal juga ni. Walaupun dia baju kelawar. Bungkus teliti pun salah. Faham? Sebab selalu krem. Sebab dia selalu Aku krem. selalu sangat krem. Mak aku Tak bagi. krem migraine. Mak aku bagi ni. Besen urut untuk dia. Nak beli dua. Tapi ni lah dia. Kononnya nak Mak Anjang kan birthday dia juga esok. Tapi bila nak jumpa dia ni bagi lagi je lah. Tak adalah kau kebas. Adik ni adik masa awak sarung mama punya baju luar baju awak tu. Macam sarung jadi selimut. Wow. Gedel. Gedel Oh, Adik baru tengok ni yang panas Bukan Oh, panas tengok. dia macam haba tak? Tengok. Siapa tak yang kalut-kalut tu? Pen Happy dia. kan? Apa dia? Pen dia yang macam ada habu. Benda yang ada haba. Nampak apa kurus? Betul. Baju kelawar ni? Ni Mak lah. Kau tahu tak? Masa mak tanya kau bagi apa tengok dia. Baju kelawar. Mak pun baju kelawar. Teruklah korang. Weh. Betul-betul. Dia memang pakai baju kelawar. Betul-betul gila baju kelawar. Dah dapat baju kelawar 3 je. Tak buka lagi kan ni. Good morning guys. You ke? Good morning everybody. Masa kat ujung sana kena bagi. Mana? Kat ujung. Budak-budak yang kita bawa. Sekarang ni kita nak breakfast. Masih hujan lagi. Salahnya kampus ni Tapi kan kenapa tengok semua duduk dekat luar? Tak siap lagi ke breakfast? Oh my god. masih close. How can this happen? Dia tulis 7.30. Cannot. Sebab kita punya massage pukul 9. Pukul 9 kita ada massage. Girl, dah 8.17. Walaupun makan aku cepat, tapi tak adalah nak makan cepat-cepat sangat. Lambat je breakfast je. Nak dekat lepas tengah. Sebab dia tak masak sini. Kenapa? Tak tahu. Sebab tu dia tak buka macam time lain sebab dia tak masak sini. Yang ada sekarang ni air. Jom pergi ambil air. Jom.
Terima kasih. Tak tahu, tak kenal. Ini masalah tim lah, bukan masalah Merah ni ada macam adanya. Nak rasa tadi dia kosong ke? Risau mak takut orang lain punya buka. Enggak Bukan timbang. apa Razor? Tapi bukan kau lain kan? Lain kan? Lain. Aku nak tahu tak apa. Lain macam. Sebab aku lapar je. Tak. Baru sampai. Ada masalah decision tadi. Tak tahu tim mana nak letak mana. Jadi kita orang lah yang tersepit. Kita yang kecil ni. Macam mana sana? Ha, tak pula. Kan? Kan? Sini Tak pula sini. Pukul siapa? Tapi bukan kau keren kan? Bukan. Dia macam Dia hitam lekat. Dia hitam lekat. Betul cuma. sebab kita orang ada sekali dengan team building. Jadinya kita orang punya makanan kena asing dengan team building. Nak pakai ini baru kita punya ala kurting. Tapi sebetulnya ni mak kau beli hancur. Dia nak beli sikit. Allah masalah ni tak dia apa nak pakai cuka dia. Dia orang kata itu yang Kita orang punya kena asing dengan team building. Dia betul-betul suka ni. Betul-betul balance diet. So kalau korang datang sini, ada yang team building sekali, korang kena tanya kat dia orang tau. Macam pandai je. Jangan pandai. Sebab team building mesti ke kepala. Sayangnya hujan. Kalau tak hujan boleh makan uang. Dan oot. Ya. Siapa yang kata bila ambil sini? Staff ni. Tak, siapa yang cakap tak boleh? Tunggu lagi cepat. Dah cakap apa? Kalau kita nak pergi pun ni akan ramai lagi pergi lah. Tak apalah. Makan buah-buah dengan tim itu. Tolong sini. Saya sendiri sudah di sini aja. Sudah tahan je. Kakak ni kita makan satu di sini je. Apa yang berlaku masa breakfast? Aku dah rasa nak tunggu muka perempuan tu. Masuk ke dalam cafe tu nak bawa breakfast. Kata dia ada serius. Masuk-masuk sebab si gogos ni cakap boleh dia, boleh. Sebab dia boleh. Aku terus laju ke belakang. Aku tu bawa budak ni. Ada seorang tu dia hal aku. Kak. Ni sambil dia punya. Dia kata saya nak ambil serius je. Macam tu dia bangun. Dia bangun muka dia macam muka. Dia pergi kat staff bukan samping lah. Okay, aku tunggu. Aku tak berjalan tu. Aku tunggu. So dia macam confirm kena tu. Tak pandang aku pergi balik. Dia macam tak ni. Tu dia kata tembel dia punya. Kalau akak nak. Dia macam aku macam boleh tak apalah. Dia ni macam tak mampu nak pergi sini. Bangun pun sebenarnya pergi ambil barang-barang ke makanan ke apa. Dia orang yang datang akan serve kita orang. Macam ada masalah lah staff kat kita orang kan. Sebab perempuan tu buat macam tu kat aku. Perempuan tu pun datang kat meja juga. Cakap sorry tapi memang aku jelingkan dia. Dah siap makan. Walaupun not the best experience. Tapi okay lah. Sekarang ni kita nak pergi food spa. Tak mana-mana lah bagi ni. Yang selalu ada je. Tak baju ni. Aku dah beli 3 dah. Suka selesa. Ni tu ke wawasan. Benar itu kau pergi tu. Tapi nak senang. Ni dinding. Bagi yang tak ada mak. Bagi. Tapi dekat situ spa ni pun. Ada orang climbing. Tu kau boleh bagi. Ni kolam. Ni kolam dia. Okey, ini Oh ni lah. Sepah dia.
Ni naik sini. City Women. Ha. Weh, tangga ni licin tau. Tangga dia licin. Oh, sini eh? Okey. Mak okey tak mendaki tu? Mesti takkan je dah. Dia makan pom eh? Sebab apa termasuk dalam package best ni? Ada weh tu. Kalau nak yang lain boleh je tapi bayar. Kan lain tu. Tak dapat wifi tadi wifi bilik. Ada tiga. Ha? Dia bagi half-half mak. Terima kasih. Thank you very much. Dah macam pilih-pilih baru guys. Pilih baru. Ada orang booking baru kamu datang sini. Korang VIP. Oh, itu apa ni? Tak ni. Sedap. Ha. Yang kaca-kaca ni apa pula? Tengoklah nak buat anak aku tu. Ini yang paling tinggi lah kan dalam resort ni? Kan dia belakang. Okay. Ambil satu kat mana? Saya satu. Ini. Ini lawannya. Peppermint ni? Iya. Biar relax, biar Tetap. Peppermint. Tapi tidak sedap. Ada magic. Soalnya dek, kau duduk kat sebelah hanting kau ni. Lain. Tapi add on sendirilah. Tak adalah complimentary. Naik pangkat. Naik pangkat. Lagi apa lagi boleh buat? Wah, Ni cepat. Cantik ni cepat. ambil gambar. Kalau mak nak bayar sendiri. Mana? Dekat sangat nampak? Saya nak macam Dari sana dia. Bukan kepatutnya. kalau saya turun tanah, pinjam kat tanah. Oh, dia tak memang. Tenggelam dek. Orang yang ada duit belum tentu ada emas, tapi orang yang ada emas confirm ada duit. Macam mana kita nak buatkan duit yang banyak? Okey? Kau simpan emas, kita boleh bina kekayaan. Dia dah interview pula dah. Oh, saya kalau office saya tu ada dekat Indonesia. Kita kat mana? Cabang jangan simpan wang ringgit. Ringgit tu turun. Simpan ni. Ni nampak? Ini 10 gram. Jadi kalau di Indonesia tu kalau kamu kerja di sini simpan wang dalam bentuk emas, balik Indonesia boleh keluar emas di sana. Oh iya. Mama tengok ke atas dia. Baby, ada. Tu team building. So kita tak mandi lah hari ni sebab ada team building. Kalau dekat sini je lah. Kita jalan. Jalan. Dia macam dia berbukit-bukau ni. Baju ni pun memang Tahan eh. oh ni kalau nak main ni lah. Apa? Bola. Uh-uh. Keranjang. Semalam ada juga orang buat kat sini. Kita nak tengok apa lagi yang ada. Kita orang tak jalan lagi. Sampai atas tu kan. Kata kau. Pusing. Kejap lagi bilik kita kat sini. Tapi kita nak pusing. Sabar. Tadi, TV kita
Duit kita. Boleh keluar ya kau? Boleh tapi kena keluar pusing betul-betul keluar di situ. Tapi tak boleh keluar daripada bilik. Oh. Oh, pintu dia dari sini. Dia ada pintu lah ni kecil-kecil. Lah ni yang kecil-kecil tadi. Oh, dia macam katil dia macam mana? Oh, tu ada. Oh, tu ada lagi. Kecil ada macam ikat kan. Ayo, kau nak. Oh. Terpelanting-pelanting lah. Baring kau nak. Itulah restorannya. Saya masih buat apa tak? Sana highway lekas. Tu highway lekas nampak. Sebab tu kalau kita lalu lekas kita nampak UI ni. Resort. Resort. Tapi dia je lah. Bukannya kawasan apa? Bukannya kawasan ni. Tapi kalau nak jogging boleh lah ni kan? Lepas tu jogging semput. Ni paling atas lah ni. Ni paling tinggi Oh, faham. Hello. Hello, Mahmud. Oh lah, sini. Boleh lah last. Gozal. Itu kat ujung tu tak boleh. Bukan pisau pipit dah. Memang kena. Ya, itu tangga. Ya. Oh, ada dah tangga direct terus ke bawah. Terus bersopan santun aku duduk. Ni kalau workout ni bagus aku ni. Kau turun ada berbagi ni. Okay, turun bawah. Go, go. Hati-hati ya. Kenapa kita show? Tu, Flying Fox sini. Flying Fox. Semalam dia main kan? Tahu? Ryan pegang air Ryan. Nak jangan. Adik tak apa. Dia mama dah. Kepit dia. Dia terpelanting tau sebab dia tinggi. Semalam kita nak belakang dia dengan bawa beg. Aku rasa menyesal pula naik bukit tu. Dengan mak kau. Oh ya ke? Gigih nak duduk belakang. Sini. So kita boleh Apa kita punya ni di 31. 31. 31 Paradise. Yes. Sudah sampai. Terima kasih. Terima kasih. Let's go. Apa yang au-aunya? Okey tak ada urut tadi? Okey. Oh, tak okey kalau mak aku tidur. Get ready to check out. Anya. Gentar Tak siap dah. rambut awak dekat bilik air. Bukan dia punya dah bagi dia ke? Oh. Yang tecik-tecik. Ambil buang lah. Buang. Habis tu nak simpan lagi? Tapi tak cukup lah 1 malam. Kena 2 malam. Baru boleh enjoy everything. Sebab cuaca. Tapi hari ni okey pula, tak hujan. Kau ada ni tak? Bawa balik bang. Nak balik dah. Laju je Kak Ngah dah turun. Dah. Okey. Bye. Sana. Kereta putih ni laris tu. Mana awak ni? Honda ni. Ni. Alright. Terima kasih.
Ada panjang ke kaki aku. Atasnya kena keluar dulu kot. Bumper apa bonnet tak muat. Tak muat. Tak je tepi dulu sini. Boleh. Ha boleh. Sebab tak muat dah. Tak muat. Tepi dulu. We're going home. Okay. So letak barang. Lepas tu kita dah boleh gerak balik rumah. Bye.